Inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Hei Tuhan kami atas dunia itu kami dah taat ketua-ketua kami, pembesar-pembesar kami, fa'adalluna sabila, orang itu bawa kami sejasa. Ni satu daripada sebab mengapa kita nak buat negara Islam, supaya rakyat yang di Malaysia pada negara Islam ni berdepan dengan Quran, di akhirat kelak dia berdepan Quran juga. Senang. Aku buat benda ni itu kerana Quran atas meja mu tu serupa dengan aku zaman Malaysia. Kalau tak serupa akhirat kelak dia kata lagu mana Tuhan atas dunia hari tu aku guna lain. Mari sini Quran pun lagu mana lagu mu undi hak tu lagu ni. Ini perkara kita kena faham beza di antara beza Islam dengan hak tidak Islam ni. Islam sebut masalah akhirat, sekular tak ada sebut akhirat, nasionalis tak pernah sebut akhirat, komunis tak pernah sebut akhirat, sosialis tak pernah sebut akhirat, demokrasi tak sebut akhirat. Dosa pahala tak ada dalam sekular. Yang adanya hak dalam Islam. Sekular ni termasuk dah nasionalis yang digunakan di Malaysia sekarang. Dia sebut pembangunan, kemajuan, kesejahteraan. Mati tak ada bunyi mati. Pembangunan untuk orang hidup, orang mati tak perlu pembangunan dah. Jadi bila sebut pembangunan arti kerajaan dia sebut hidup ya. Masalah mati lah kan. Mati pun perkara penting dalam hidup manusia. Mana manusia tak mati? Doktor sendiri mati. Tok Bomo tak kira lah. Bila doktor sendiri mati, maka kena sebut kepada rakyat kita bagaimana kesiapan untuk mati. Dan mati, kesiapan untuk mati tak ada orang boleh faham lain pada Nabi. Pensyarah tak reti, ahli sains tak reti, teknologis tak reti. Yang reti hanya kesiapan mati ni hanya golongan Nabi. Sebab tu Allah Ta'ala kira Nabi walau bagaimana banyak manusia cerdik di muka dunia ni, tapi Allah Ta'ala kirim juga Nabi. Kerana ada benda-benda yang manusia tak reti, lain pada Nabi yang reti. Kerana Nabi dia mengaji terus dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi oleh demikian sangat-sangat nyanyalah kepada rakyat bila kita tidak dedah Islam, tidak buat negara Islam, kerana rakyat akan berdepan dengan Quran di akhirat kelak yang langsung setengah pemimpin negara tak sebut benar, tak sebut langsung. Mengenai ini Quran, baik masalah akidahnya, baik masalah muamalahnya, sosial, budaya. Di tengah ni yang peliknya, Cina DAP sanggup keluar daripada DAP. DAP dia terkenal lah chauvinis, disebut-sebutnya orang yang taksub pada Cina dalam surah Al-Baqarah sebut. Tapi bila ketua DAP buat arahan mana-mana anggota DAP yang memegang jawatan dalam kerajaan Terengganu ke Kelantan ke nak keluar, keluar kena berhenti. Dia tahu-tahu dia tak berhenti, dia keluar daripada parti. Jadi Cina boleh faham, Melayu ada boleh tak faham. Macam mana menurut? Dalam bulan puasa Cina tak sembahyang tarawih, tapi dia reti Islam. Cina makin dah, tapi Cina reti Melayu buat tarawih, untuk imamnya, untuk bilalnya, untuk dapur, untuk makmum. Ada orang tak reti mengenai Islam. Dia tarawih, dia Cina. Ini benda-benda pelik. Kalau atas dunia ni orang yang ada 7 perkara benda pelik, dia Malaysia tambah lagi satu perkara yang kelakar. Itu ada Melayu tak reti Islam. Siapa akan marah-marah? Dan seorang baru ni ketua pemuda UMNO nak turun padang lah, nak royak mengenai negara Islam. Dalam seminggu lepas Kesatuan India Muslim nak turun padang juga, nak royak cerita cakap kasar daripada Datuk Arun di Terengganu. Datuk Arun kena marah kerana bercakap kasar dewan, sebut UMNO tu budak-budak. Nak royak beri cakap kasar, tepat kasar nak kasar, tepat lembut kena lembut. Kalau tuan-tuan baca sejarah Nabi ni sallallahu alaihi wasallam, waktu Nabi dikhianati oleh Yahudi Bani Quraizah, bacalah sejarah dia akan bertemu mereka. Tapi Diamond tak baca sejarah ni, masalah sejarah